tiga-tiga lagu pergi ke? Amin, insyaAllah. Amin, InsyaAllah. Takkan tak ada satu sang. Kita ambil semua. Preset, ingat preset QR code yang tertera. Tapi untuk pengetahuan anda, Hakim Ahmad ni daripada tadi dia duduk usah je isteri dia. Dia asyik tengok aja, tak henti-henti. Hari-hari jatuh cinta. Ya. Baru pasangan bahagia. Bukan, saya macam nak propose dia balik. Rasa nak propose balik? Saya nak propose balik lah. Tunggu kat AJL lah. Tunggu kat AJL. Okey, boleh. Nanti. Simpan. Okey, macam semalam Hakim bersama dengan Hakim and the Magistrate. Tetapi malam ini untuk malam penentuan, anda bersama dengan Stacey untuk lagu Rikma dan Rima. Cabaran lah, beza tak bila menyanyi bersama dengan kumpulan Hakim and the Magistrate dengan menyanyi dengan isteri? Beza. Cabaran dia dengan isteri ni, kalau rasa ada cabaran pun kena okeykan juga. Kena okey juga. Okey. Sebab yelah kan, perempuan selalu kan. Betul juga. Stacey ni kalau kat rumah dia coach saya. Jadi saya kena dengar, ya coach. Sayang, you buat tadi macam apa? Okey. Ya, betul. Biasalah itu kan. Okey, faham. Perempuan tak pernah salah. Yes. Perempuan tak pernah salah. Okey, dengan band pula macam mana? Cabaran dia? Dengan band ni, okey. Yelah, bila lelaki ni kan, sebenarnya lagi senang kerja dengan perempuan. Ke dia jawapan selamat. Jawapan selamat. Kalau tak Hakim tidur luar. Saya rasa cabaran dia dari segi timing lah. Kalau dengan Stacey sentiasa ada bersama, betul tak? Betul. Kalau dengan band ni nak cari masa yang sesuai. Faham. Betul lah tu. Sebab dengan Stacey ni lah, kita dekat rumah pun. Kita masak pun dia boleh singgah. Yang macam mana sebelah saya tu yang faham. Okey, masa korang praktis kat rumah, Hang Nadim dengan Bunga Cantik cakap apa? Hang Korang Nadim tak praktis depan dia orang ke? tak. Hang Nadim memang tak ada. Kita orang memang cakap dengan dia, kau diam je Hang Nadim. Biar kita orang yang uruskan nak nyanyi macam mana ni. Dim, kau jangan pandai-pandai, Dim. Jangan, Dim. Maknanya awak yang cakap macam tu untuk komposer dengan penulis sendiri? Betul. Apa hal Hang Nadim nak uruskan saya nyanyi macam mana? Masa tu cakap dia baca remen lah. Yes, sebab apa? Inilah sebenarnya nama pena untuk Hakim Ahmad, iaitu Hang Nadim. Nama pena untuk Stacey adalah Bunga Cantik. Tapi mereka hebat. Hakim and the Magistrate ataupun Hang Nadim dan juga Bunga Cantik untuk separuh akhir Music 39. Mereka mempertaruhkan 3 buah lagu. Betul. 3 buah lagu. InsyaAllah agak-agak pergi 3-3 ke macam mana Stacey? Stacey jangan cakap apa-apa pun. Nanti tak princess. Faham. Rasanya 3-3 lagu pergi ke tak? Rasanya 3-3 lagu pergi ke? Amin, insyaAllah. Takkan tak ada satu sang. Kita ambil semua. Princess, ingat princess. Baik. Bertenang. Okey.